Okey, jom kita bedah siasat satu buku yang sangat power iaitu Atomic Habits oleh James Clear. Dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok macam mana perubahan-perubahan yang nampak kecil dan remeh sebenarnya boleh bagi hasil yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mulakan dengan soalan ni sebab saya yakin sangat ramai yang pernah lalui benda ni kan. Kita punya semangat berkobar-kobar, nak kurus, nak start business, nak belajar skill baru. Tapi lepas 2-3 minggu, semangat tu entah ke mana dan kita pun balik ke rutin lama. Kenapa benda ni selalu jadi? Menurut James Clear, puncanya bukanlah matlamat kita tu yang salah. Tak, masalahnya ada pada sistem kita. Inilah idea utama yang buat buku ni betul-betul lain daripada yang lain. Jom kita tengok apa beza dua benda ni. Matlamat tu dia macam hasil yang kita nak capai. Contohnya menang pingat emas. Sistem pula ialah proses harian yang kita buat untuk sampai ke situ. Macam training setiap pagi, jaga makan. Fikir balik, orang yang menang dengan orang yang kalah, selalunya matlamat dia sama je. Yang betul-betul membezakan mereka ialah sistem yang diamalkan hari-hari. Okey, sekarang jom kita masuk ke satu konsep yang nampak simple gila tapi sebenarnya sangat-sangat berkuasa, iaitu kuasa perubahan 1%. Kalau anda jadi 1% lebih baik setiap hari, cuba teka apa jadi dalam setahun. Bukan 365% lebih baik tau, tapi disebabkan efek compound, anda sebenarnya akan jadi 37 kali ganda lebih baik. Gila kan? Inilah magic tabiat kecil yang dibuat secara konsisten. Peningkatan 1% ni boleh melonjakkan anda ke tahap yang tak disangka. Tapi awas, penurunan 1% setiap hari pula boleh buat anda jatuh merudum sampai hampir ke kosong. Ini menunjukkan betapa kritikalnya arah tuju kita setiap hari. Tak kisahlah sekecil mana pun langkah tu. Okey, teori kita dah faham. Power kan? Soalannya sekarang, macam mana nak buat benda ni secara praktikal? James Clear dah sediakan satu framework yang sangat-sangat simple untuk kita ikut, yang dia panggil 4 kunci perubahan tingkah laku. Inilah dia 4 kunci ajaib tu. Pertama, buat nampak jelas. Kedua, buat menarik. Ketiga, buat mudah. Dan keempat, buat memuaskan. 4 langkah ni dah macam resipi lengkap untuk kita bina apa-apa tabiat baik yang baru. Jom kita tengok satu-satu. Kunci yang pertama ni, semuanya pasal petunjuk atau cue. Senang cerita, trigger. Kita kena pastikan trigger untuk tabiat baik kita ni senang nampak kat sekeliling kita. Salah satu teknik paling best untuk ni, nama dia habit stacking. Formula dia simple gila. Selepas saya buat tabiat yang dah sedia ada, saya akan buat tabiat baru yang nak dibina. Contoh, katalah anda nak mula membaca. Kaitkan dengan tabiat minum kopi pagi. Jadi, selepas saya bancuh kopi pagi, saya akan baca satu muka surat buku. Nampak tak? Ia terus jadi sebahagian dari rutin harian kita. Kunci kedua pula, fokus pada keinginan atau craving. Kita kena jadikan tabiat baru ni sesuatu yang kita rasa teringin, rasa seronok nak buat. Strategi paling power untuk ni ialah temptation bundling. Cara ni senang je. Kita gabungkan benda yang kita suka buat dengan benda yang kita patut buat. Contoh paling win, saya hanya boleh layan TikTok kalau saya tengah berjalan atas treadmill. Secara automatik, senaman yang bosan tu terus jadi lebih menarik sebab dapat ganjaran on the spot. Seterusnya, kunci ketiga iaitu tentang tindak balas atau respons. Matlamat utama kat sini ialah untuk kurangkan segala jenis halangan. Jadikan tabiat tu semudah yang mungkin untuk dimulakan. Dan kat sinilah peraturan 2 minit memainkan peranan yang sangat penting. Peraturan ni memang game changer. Apa-apa tabiat baru yang kita nak mula, kena boleh dibuat dalam masa kurang dari 2 minit. Nak membaca satu buku tu nampak besar kan? Tukar jadi baca satu muka surat. Nak bersenam 30 minit, tukar jadi pakai kasut sukan. Fokusnya ialah untuk mula dulu. Itu yang paling susah. Dan kunci terakhir iaitu ganjaran atau reward. Otak kita ni dah diprogram untuk ulang balik benda yang bagi kepuasan segera. Jadi, kita kena pastikan tabiat baik kita ni ada ganjaran terus lepas kita buat. Cara paling mudah, guna habit tracker. Boleh guna app atau kalender biasa je. Setiap kali anda selesaikan tabiat tu, pangkah atau tik. Perasaan nampak streak kejayaan tu sendiri dah satu kepuasan kan? Atau bagi diri sendiri ganjaran kecil lepas dah buat. Simple je. Yang bestnya pasal framework ni, ia bukan untuk bina tabiat baik je tau. Ia juga boleh digunakan untuk hapuskan tabiat buruk. Caranya, kita cuma perlu terbalikkan je semua tadi. Nak buang tabiat buruk?
Terbalikkan 4 kunci tu. Jadikan ia halimunan, tak menarik, susah dan tak memuaskan. Contoh, nak kurangkan main phone, letak phone kat bilik lain, biar tak nampak. Itu dah jadi halimunan. Lepas tu, log out semua media sosial. So, jadi susah nak masuk balik. Simple kan? Akhir sekali, nak kekal konsisten ni bukan pasal teknik je. Ia perlukan anjakan pemikiran yang lebih mendalam, iaitu tentang siapa diri kita sebenarnya. Ini mungkin konsep yang paling berkuasa dalam keseluruhan buku ni. Tabiat berasaskan identiti. Matlamat utama kita bukan untuk buat sesuatu, tapi untuk menjadi seseorang. Jangan lagi fikir, saya nak baca buku. Sebaliknya, tanam dalam diri, saya ialah seorang pembaca. Bila identiti tu dah sebati, perbuatan tu akan datang secara semula jadi. Bila anda dalam perjalanan nak jadi konsisten, ingatlah akan ada satu fasa plateau of latent potential. Ini fasa di mana anda dah usaha, tapi hasil tak nampak lagi. Jangan putus asa sebab kemajuan sedang berkumpul di sebalik tabir. Dan amalkan peraturan emas. Kalau terlepas buat 1 hari, tak apa. Tapi jangan sesekali terlepas 2 hari berturut-turut. Selepas kita faham semua ni, soalan paling penting untuk anda sekarang ialah, apakah satu tabiat kecil, 1% je yang anda boleh mulakan hari ini? Bukan esok, bukan minggu depan, hari ini. Pilih satu benda yang sangat-sangat mudah dan mulakannya sekarang juga. Dan untuk menutup kupasan kita, mari kita sama-sama hadamkan kata-kata paling utama daripada James Clear. Anda tidak akan naik ke tahap matlamat anda, sebaliknya anda akan jatuh ke tahap sistem anda. Bina sistem yang betul dan hasil yang luar biasa pasti akan menyusul.